Hai guys, kejap lagi Avengers nak buat challenge antara kita orang ni. Kita nak buat challenge which is kita nak pergi bazar. Lepas tu kita nak beli makanan mengikut huruf apa yang kita orang akan undi kejap lagi. So kita pergi undi dulu baru kita pergi bazar. Jom. Let's go. Ayo, let's go. Kita nak undi, kita tengok dapat huruf apa. So seorang akan ambil dua Betul. Alright, dua. So ambil. Alright. Alright, so mulakan dengan Bismillah. Oh, memang Bismillah. Okeylah, aku tunjuk dulu lah. Alright, so satu huruf M. Yang kedua aku dapat huruf I. M dengan I. I gelinya. Betul. Kita huruf C. Maka dapat huruf T dan juga N. Huruf L dengan huruf H. So, okay. masih dah dapat huruf. Betul. Sekarang ni jom kita pergi bazar, kita tengok makanan apa yang boleh dibeli dengan huruf-huruf yang kita orang dapat. Pening guys, pening. Let's go guys. Okey, sekarang kita berada kat mana, Rin? Dekat Bazar PKNS Shah Alam. Betul, kita nak buat apa? Apa lagi? Kita dah pilih dah huruf tadi. Jom lah kita cek makanan sekarang. Aku nak tahu. C. I. C. Jom. Itik so. Okay guys. So kalau I jadikan AM boleh tak? AM tak boleh. AM sebelah. Few minutes later. I dah dapat apa yang I punya huruf, iaitu P. P kita beli rupiah. So kita orang jalan. I dah jumpa huruf I lagi. N, iaitu nasi lemak. Ini dah settle. Kita belum settle satu lagi. Macam mana? Kita dah hampir nak mengalah tapi kita tak boleh nak mengalah. So kita tengah nak cari sama ada laksa, lontong ataupun lemang. Kita kena tengok kalau ada ke tidak ada kat sini. So guys, sekarang Kiri dah dapat dah huruf-huruf yang Kiri pilih tadi. Senang je. So diorang ni apalah yang lambat sangat kan? Benda dah ada depan mata kot. Beli je lah. Dia punya senang. Kita punya ni. Kita temanlah diorang cari apa huruf yang diorang dapat tu. Let's go. Dalam banyak-banyak H ni lah yang dia pilih. Eli beli apa Eli? Yes, H kita dah jumpa akhirnya kita ada honeydew, tembikai susu. Bukan honeydew. Alright, kita akan beli honeydew Ni India kita dah dapat dah. Ni air honeydew H. Sekarang kita tinggal nak cari huruf L. Tapi sementara tu kita pusing-pusing lagi. Let's go. Okay. Beli apa lagi Li? Okay, sekarang ni saya jumpa something yang dia boleh lah start daripada huruf L. Boleh L lah. Ya, itu kopok leko. Bukan kopok Leko. Boleh. Akhirnya saya sudah menyelesaikan kedua-dua makanan. You dah settle lah dua-dua sekarang ni. I pula. H dan L. So aku rasa ini lah favourite aku lah. M apa guys? Mi goreng. Bang mi goreng tu bang. Betul. So settle mi goreng. Mi ada, ketel ada, tapi M apa? M mi goreng Mi goreng Takkan nak beli murtabak tu. Boring sebab aku tak makan murtabak. So aku beli mi goreng, benda yang aku boleh makan. So next suruh apa lah aku? I. Flashback. Aku pening I aku apa? Aku nak beli iPhone lah aku rasa. iPhone. End of flashback. Apa benda? Beli mi goreng. Beli leko. Kita belilah benda yang lagi orang kata lagi nampak menarik, eksklusif. Saya bawa. Speaking sikit saya ni orang VVVIP. Stop it. Get some help. Mesti akan makan chicken tenders. Biasalah bila puasa ni tengok apa memang terliur. Jangan record terliur. Batal puasa kalau terliur. Saya ni kurang makan isi-isi ayam ni sebab kawan-kawan saya belilah chicken tender sebab huruf C kan. Nak cari huruf nak cari yang huruf I ni. Natang apa lah huruf I Kita tukarlah beli isi boleh isi. Wait a minute.
minute. Who are you? Sebab susah sangat kan orang kata nak cari makanan huruf E. Oi, makanan dia semua English tu. Apple, egg sandwich, egg roll, enoki mushroom. Memang tak adalah makanan huruf E. Okey, Lee, I dah dapat dah. C, chicken tender. E, kita semua English, Mak. Apple juice. Apple juice, chicken tender. What? Chicken tender. Bukan chicken tender, jangan chicken tender lah ya. Chicken tender. Kita dah settle. So, kita orang dah dapat dah makanan-makanan yang based on huruf yang kita orang dapat. So, sampai di sini saja video untuk kali ini. See you guys in the next video. Bye-bye. Bye.